Yang ni kelapa yang kita restock semalam. Sekarang pukul 6.30, 6.30 dah habis dah. So ni kedai kita sekarang. Sekarang macam tak ramai orang sangat lah. So tak ramai orang, kita pergi buang yang ni. Lepas tu kita restock dengan yang baru kat dalam kereta. So kita buang dulu. Yang ni macam ada satu kelapa ni, isi dia keras sangat. Isi dia dah macam santan dah. Kita tak boleh guna, kita buang. Sebab nanti coconut shake kita dia akan rasa macam berkeladak. Okay, ni stok kelapa kita. Kita baru ambil semalam, ada ambil 50 biji. Kalau sebelum ni 50 biji lebih seminggu rasa sampai kelapa tu dah busuk dah. Sebab kita orang sales slow kan. Tapi sekarang makin lama Alhamdulillah. So seminggu, kadang-kadang tak cukup seminggu pun kita dah macam dah kena ambil tempat lain lah. Sebab supplier dia akan hantar seminggu-seminggu kalau deal kita yang sekarang lah. So yang ni kita akan restock beberapa biji lah untuk sampai malam. Sebab saya malas nak angkat banyak sangat sekarang. Okay, yang ni yang kita nak restock untuk malam ni. Jom. Okay guys, yang dekat boleh datang Coconut Smaidin Mutiara ni. Yang jauh boleh order je daripada Foodpanda, GrabFood or Shopee Food.